Salam sejahtera kepada peminat tanaman semua dan selamat datang ke saluran After 5 Gardener. Pada video kali ini kami akan kongsikan hasil cangkok susu yang mana tekniknya telah kami tunjukkan dalam video kami sebelum ini. Seterusnya, bagaimana semaian ini dilakukan? Mari kita saksikan bersama. Ini adalah akar hasil cangkok susu pokok dabai. Ia telah mengeluarkan akar yang cukup matang setelah dibiarkan selama 6 bulan. Sekarang adalah masa yang sesuai untuk menurunkan hasil cangkok susu ini. Berdasarkan pengalaman kami, hanya teknik cangkok susu telah berjaya mengeluarkan akar berbanding teknik cangkok biasa. Menggunakan kaedah cangkok atau tut biasa sepanjang percubaan kami, tiada satu pun yang berjaya. Adalah sangat penting media terhindar daripada terkena air hujan. Media yang basah oleh air hujan akan menyebabkan kegagalan di mana akar anak pokok akan mereput dan mati. Sila perhatikan, ini adalah hasil cantuman akar anak pokok. Kami telah menggunakan 2 akar anak pokok dan dicantumkan pada ranting utama. Kelihatan salah satunya telah bercantum dengan baik dan satu lagi seperti masih perlukan masa untuk cantuman yang lebih kuat. Kelihatan di sini salah satu akar anak pokok terdapat bahagian yang telah mula mereput. Namun terdapat juga bahagian yang masih hidup. Oleh itu, adalah disarankan untuk membuat sambungan susu, paling kurang menggunakan 2 akar anak pokok. Media semaian adalah terdiri daripada campuran tanah merah, sekam padi, tanah kompos dan baja organik. Adalah sangat penting untuk pastikan media semaian poros dan bebas daripada penyakit akar tumbuhan.
Semaian hendaklah disimpan di tempat yang teduh dan selamat daripada sebarang gangguan. Pastikan media disiram sekiranya kering dan batangnya diikat untuk elak daripada sebarang perkara yang boleh mengganggu pertumbuhannya. Terima kasih kerana menonton. Sila share dan komen sekiranya video ini bermanfaat.